Kalau Zinger double, ya auto menara lalu lah. Sahih menara lalu. Ni dia kawan, burger combo RM10 sahaja. Pertama-tama sekalinya aku nak minta maaf banyak kepada awak-awakmu yang mari cabin kita masa cuti sekolah minggu lepas. Sebabnya kita tutup 5 hari kot tutup. Sebabnya staff kita tiba-tiba je berhenti. Jadinya kita tutup keputusan kita ambil staff baru. Ni kita nak buat combo 3 Zinger 2. Untuk burger combo macam biasa kawan-kawan. Burger hot selling di Hamis Cabin. Kita letak ayam dahulu. Ayam. Alright, Zinger 2. Alright, beef homemade add on benjo, crispy Zinger add on benjo, Zinger double add on benjo. 2 pos color, letak cheese keping. Alright. Lepas tu ni Zinger double, Zuhdi 20. Okay, masih banyak barang saya jual Burger combo kita letak beef homemade. Sorry. Okay, untuk bawang, caramelized onion. Alright, ni double. Ni beef homemade double add on benjo. Marem. Ni Zinger add on benjo. Ni Zinger double add on benjo. Kalau Zinger double, ya auto menara lalu lah. Sahih menara lalu. Ni dia kawan, burger combo. Bawah kita letak crispy Zinger, atas kita letak patty beef homemade daging. RM10 sahaja. Menu ni memang hot selling memang ramai order sebab ia boleh rasa belaka, boleh rasa ayam, boleh rasa daging. Kalau set sekali dengan fries ataupun cheesy wedges RM13 5 kopang. Set pun boleh singgah belaka Kita buka macam biasa dah hari ni insya-Allah. Kita Hamis Cabin di kedai baru ni, Planet Tom Yum, Melbourne Patah, Kuala Terengganu. Start buka pukul 6 petang sampai pukul 12 malam. Okay? Masih banyak belaka. Assalamualaikum. Ting.